A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puan Yang di-Pertua, Belanjawan 2026 ini datang pada waktu rakyat sedang menyesuaikan diri dengan realiti ekonomi yang semakin mencabar. Dari sawah hingga ke kilang, dari penjawat kecil hingga peniaga jalanan, semua merasai tekanan yang sama. Di atas kertas, angka nampak meyakinkan, tetapi di bawah rakyat masih bergelut untuk hidup seimbang dengan gaji dan harga barang. Maka dalam sidang kali ini, Pasir Salak tidak sekadar menilai belanjawan sebagai dokumen ekonomi, tetapi sebagai cerminan sejauh mana kerajaan benar-benar memahami denyut nadi rakyat yang mereka pimpin. Puan Yang di-Pertua, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Ayat ini peringatan kepada setiap keputusan fiskal. Setiap sen yang dibentangkan dalam belanjawan ini adalah amanah, bukannya angka untuk dihias, tetapi tanggungjawab untuk dilunas. Belanjawan bukan sekadar kertas kerja ekonomi, tetapi penilaian terhadap kejujuran, keutamaan dan keberanian kerajaan dalam mendahulukan rakyat yang paling terkesan. Pasir Salak ingin memulakan dengan isu pendidikan. Puan Yang di-Pertua, pertamanya dalam belanjawan kali ini, Kementerian Pendidikan Malaysia menerima peruntukan 66.2 bilion. Jumlah yang besar dan mencerminkan keutamaan negara terhadap pendidikan. Namun di Perak tidak ada satu sekolah baru pun. Dan kita tidak boleh menilai angka itu semata-mata sebagai kejayaan. Persoalan sebenar ialah sejauh mana setiap ringgit itu sampai kepada bilik darjah, kepada guru yang berdepan realiti dan kepada anak-anak di pedalaman yang masih belajar di bangunan uzur. Pasir Salak menyambut baik usaha menaik taraf 520 buah sekolah daif serta penyelenggaraan fasiliti asas seperti tandas dan makmal di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi setiap tahun isu yang sama dibentangkan seolah-olah sekolah daif ini tidak pernah selesai. Apa gunanya RM1 bilion diperuntukkan jika proses pembinaan dan penyelenggaraan terus dibelenggu birokrasi, tender lambat dan kontraktor yang gagal menyiapkan kerja mengikut jadual. Amanah dalam perbelanjaan ini bukan sekadar angka, ia menentukan masa depan anak bangsa. Puan Yang di-Pertua, Pasir Salak juga melihat keperluan mendesak dalam pendidikan awal. Peruntukan kepada KEMAS termasuk RM281 juta bagi program pembangunan komuniti dan RM8.4 juta dalam Smart Classroom adalah langkah positif. Tetapi di banyak tempat di luar bandar, tabika masih kekurangan guru terlatih dan akses internet yang stabil. Teknologi tanpa capaian hanyalah hiasan di atas bajet. Selain itu, pemberian elang murid berkeperluan khas sebanyak RM150 sebulan dan tambahan RM270 juta untuk sokongan pendidikan khas wajar dipuji. Namun, Pasir Salak berharap pengagihannya benar-benar disalurkan kepada pusat-pusat pendidikan khas, bukan tersangkut di aras pentadbiran daerah. Murid istimewa ini bukan menagih simpati, tetapi menuntut perhatian yang sistematik, guru yang mencukupi dan dasar yang benar-benar menyentuh keperluan mereka. Seterusnya, isu yang kedua, isu
Perladangan dan Komoditi di bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi. Puan Yang di-Pertua, sektor perladangan dan komoditi merupakan tulang belakang ekonomi luar bandar serta sumber pendapatan kepada lebih 1 juta pekebun kecil di seluruh negara. Dalam Belanjawan 2026, kementerian ini menerima peruntukan lebih 2.4 bilion bagi sokongan kepada Felda, Fekra dan Risda. Jumlah ini besar, tetapi keutamaannya ialah memastikan setiap bantuan sampai kepada penerima sebenar, bukan sekadar tercatat dalam laporan tahunan. Program tanaman semula sawit dengan gabungan geran dan pinjaman mudah bernilai RM100 juta serta insentif latex kepada 2,500 pekebun kecil getah merupakan langkah yang wajar. Namun, pelaksanaannya masih berdepan masalah, kelewatan bayaran, prosedur yang panjang dan kadar bantuan yang tidak sepadan dengan kos operasi di ladang. Kerajaan perlu menilai semula mekanisme sedia ada untuk supaya prosesnya lebih mudah dan pantas. Puan Yang di-Pertua, Pasir Salak juga mengambil maklum usaha memperkukuh Persijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO dengan peruntukan 63.5 juta. Walau bagaimanapun pelaksanaan MSPO hanya akan memberi kesan jika ia membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Selagi harga buah tandan segar kekal rendah dan kos pengeluaran meningkat, pensijilan semata-mata tidak membawa perubahan sebenar. Fokus dasar perlu beralih kepada kestabilan harga dan daya saing pengeluaran, bukan sekadar kepatuhan kepada piayawan. Dalam masa yang sama, isu penggantungan kepada buruh asing dalam sektor sawit dan getah perlu ditangani dengan segera dan serius. Peruntukan RM5 juta bagi pembangunan tenaga mahir dan automasi ladang adalah permulaan, tetapi tidak cukup untuk mengubah struktur industri. Kita perlukan pelan jangka panjang untuk melatih tenaga kerja tempatan dan mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja luar. Selain itu, peruntukan RM50.7 juta bagi pembinaan dan penyelenggaraan jalan di ladang di seluruh negara amat penting bagi meningkatkan kecekapan logistik dan mengurangkan kos pengangkutan. Namun, kerajaan perlu memastikan peruntukan yang diagihkan secara adil dengan keutamaan kepada negeri-negeri pengeluar utama seperti Kedah, Kelantan, Pahang dan Sabah. Puan Yang di-Pertua, sektor perladangan dan komoditi ini bukan sahaja menyumbang kepada hasil negara, tetapi juga menentukan kestabilan sosioekonomi luar bandar. Setiap ringgit yang dibelanjakan di sektor ini memberi kesan langsung kepada kehidupan pekebun kecil dan keluarga mereka. Oleh itu, Belanjawan 2026 mesti memastikan dasar dan pelaksanaannya benar-benar menyokong daya tahan industri. Seterusnya ialah bahagian penyelidikan dan pembangunan R&D. Puan Yang di-Pertua, sektor penyelidikan dan pembangunan R&D perlu diperkasakan bagi meningkatkan produktiviti, pelaburan, penerokaan ekonomi baharu serta peluang pekerjaan, sekaligus menambah hasil negara. Namun peruntukan RM5.9 bilion bagi R&D and C&I dalam Belanjawan 2026 yang hanya 0.31% daripada KDNK adalah terlalu kecil berbanding sasaran 2.5% di bawah RMK 13. Bagaimana kita mahu menjadi negara berasaskan inovasi jika pelaburan penyelidikan masih di tahap minimum? Walaupun Belanjawan 2026 memberikan penekanan kepada kecerdasan buatan, yakni AI, dan teknologi tinggi, peruntukan R&D perlu ditingkatkan secara signifikan bagi mencapai sasaran jangka panjang RMK 13. Pasir Salak menegaskan hasil R&D mesti dapat dikomersialkan dan kerjasama erat antara kerajaan dan sektor swasta perlu diperkukuhkan untuk memacu kemajuan teknologi dan inovasi negara. Puan Yang di-Pertua, Pasir Salak beralih kepada isu-isu yang berbangkit di Parlimen Pasir Salak.
Pertamanya masalah lembu-lembu dan kerbau-kerbau yang berkeliaran di jalan raya di kampung tersusun Air Kuning dalam Parlimen Pasir Salak. Baru-baru ni berlaku kemalangan yang melibatkan motosikal dan seekor kerbau pada waktu malam. Motosikalnya total loss dan penunggangnya mengalami tangan patah 5 dan limpa dan hatinya pecah. Pasir Salak mencadangkan agar kerajaan memperkenalkan penggunaan chip untuk diletakkan kepada setiap ternakan dan dapat mengetahui pemunyanya, kerana apabila berlaku kemalangan, pemunyanya mendiamkan diri dan tidak mahu mengaku bahawa ternakan itu kepunyaan mereka. Yang keduanya tentang status masjid dan surau yang tidak selesai pindah milik untuk wakaf. Sebagai contoh, di Parlimen Pasir Salak, Masjid Fadlur Rahman di Kampung Tanjung Bidara dan Surau Yusufiah Jamaliah di Kampung Kota Kampung Gajah. Setakat hari ini, status tanah masih tidak lagi diwakafkan kepada Majlis Agama Islam. Pasir Salak memohon pihak-pihak yang berwajib membantu menyelesaikan, kerana kalau tidak, peruntukan-peruntukan daripada Majlis Agama Islam tidak dapat diturunkan, terutamanya tentang penambahbaikan dan sebagainya. Dan akhir sekali, Puan Yang di-Pertua, masalah banjir yang kerap berlaku di Kampung Lubuk Keli, Mukim Sungai Durian dalam Parlimen Pasir Salak. Pasir Salak memohon penambahbaikan perparitan dan kunci air yang sesuai untuk pengairan di sana supaya banjir tidak kerap berlaku, dan kerajaan melalui JBS hendaklah membantu penduduk supaya banjir tidak berlaku kerap setiap tahun. Itu saja, Puan Yang di-Pertua. Terima kasih. Assalamualaikum.